Daftar bisnes bulan 10 bila nak declare borang cukai. Okey, jom saya lukiskan untuk korang. Nombor 1, untuk enterprise ni, tempoh perakaunan kita mestilah daripada bulan 1 sampai bulan 12 tiap-tiap tahun. Pendapatan kita pada bulan 1 sampai bulan 12 ni, kita akan hantar pada atau sebelum 30 Jun pada tahun seterusnya. So, untuk kes macam ni, daftar bisnes korang bulan 10 tahun 2025. Walaupun korang daftar bulan 10, kita masih kena tutup akaun pada bulan 12. Dan kena submit borang cukai pada atau sebelum 30 hari bulan 6 2026. Kiranya pada tahun pertama korang nak declare borang cukai tu untuk pendapatan korang daripada bulan 10 sampai bulan 12 je lah. Tak cukup 12 bulan. Tahun depan baru kita start balik bulan 1 sampai bulan 12. So sebelum korang nak declare borang cukai, korang kena tahu daripada bulan 1 sampai bulan 12 ni ada perkara, ada tugasan yang korang nak kena buat. Semua preparation yang korang nak kena buat sebelum declare borang cukai tu, kita dah cerita dah dekat dalam buku urus enterprise gaya corporate yang ini. Korang yang baru daftar SSM tahun ni, bulan berapa korang daftar? Cukup komen.